أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, Tuan Pengurusi ataupun Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Pak Siak, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Ketua Kampung. Ada Ketua Kampung? Ketua Kampung ke tidak? Ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sihat, dapat sama-sama kita berdoa. Dan sahabat-sahabat kita yang kurang sihat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan daripada penyakit mereka, insya-Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan tahniah yang pada malam ini dapat bersama-sama saya untuk kita berkongsi sedikit ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Baru saja kita berkongsi dengan ceramah-ceramah kuliah mengenai mahal hijrah. Malah ada lagi masa ada masjid atau surau yang menjemput penceramah untuk memberikan ceramah mengenai hijrah. Malam ni kita dah masuk malam yang ke berapa? 16. Artinya masuk minggu ketiga. Jadi perjalanan hidup kita makin pendek, makin banyak. Pendek, tahu tak apa? Tak kira umur ke, sakit ke, apa ke. Tapi kata Tuan tadi, makin pendek. Cuma bilangannya makin banyak. Kita tengok apa yang perlu kita buat dalam kehidupan kita ni. Pasal tuan-tuan kata kehidupan kita makin pendek. Artinya kena sedar diri. Kenapa kita nak sedar diri? Kerana pertama sekali kita berhijrah dengan hablum minallah.
Tuan-tuan maklum, tuan-tuan puan-puan buat pun hablum minallah. Setakat ni alhamdulillah. Tapi yang payah sikit hablum minan nas. Kita tengok apa yang pengarah kitab ni cakap. Abdullah Haddad menyebut berbakti kepada kaum kerabat. Mengenai kaum kerabat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menganjurkan agar kita berbakti pada mereka. Mereka siapa? Kaum kerabat. Kepada mereka serta mengambil berat terhadap urusan kehidupan mereka. Itu tuntutan agama, kewajipan dari Allah Ta'ala. Kita tengok ayat yang pendek disebut dalam surah Al-Isra ayat 26. Kadang-kadang ada orang catat balik rumah, dia buka tafsir, apa yang Ustaz cakap tadi dia buka balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atizal qurba haqqah ataupun haqqahu. Artinya berikanlah kepada kaum kerabat haknya masing-masing. Semua ada. Kaum kerabat yang terdekat, tuan-tuan, terutama mak ayah kita, kaum kerabat dalam rumah, isteri dan anak-anak, cucu. Lepas tu berkaitan dengan yang jauh sikit daripada kita. Kemudian Allah SWT telah berfirman lagi memuji kaum yang dipilih dan diridainya dengan firman-Nya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Surah Ar-Ra'd ayat 21 yang bermaksud, dan orang-orang yang memperhubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diperhubungkan, dan mereka takut kepada Allah mereka serta takut perhitungan yang buruk di akhirat kelak. Kita ni tak lepas, tuan-tuan. Hidup di dunia ni mungkin lepas. Kita buat salah, silap, lepas. Kalau kita minta doa, bertakwa dan beristighfar, Allah ampunkan. Tapi kalau berkaitan dengan makhluk, terutama manusia, itu payah. Terutamanya berhutang. Kan banyak ustaz-ustaz ceramah, walaupun dia mati syahid, tapi kalau dia berhutang, masih tergantung. Tidak sampai rohnya kepada dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Hutang. Yang punya tuan-tuan puan-puan dengar, Rasulullah tidak menyembayangkan seorang jenazah kerana masih hutang. Dia kata, kalau sahabat-sahabat nak sembahyang. Tapi aku tak nak. Sampailah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menyanggupkan. Pasal Sayyidina Abu Bakar ni orang sugih, orang kaya. Yalah. Dia kalau infak semua. Jadi, apa dia? Dia tolong bayarkan hutang dia. Barulah Rasulullah nak menyembayangkan mereka itu. Hutang ni, bila hutang tetap hutang, tak boleh hibah, kecuali perkataan hibah tu keluar daripada mulut yang memberikan hutang. Walaupun sikit, tuan-tuan, nilainya sikit, tetap hutang. Mungkin saya pernah sebut kat sini atau tempat lain, sampai mati itu, kita atau dia meninggal dunia, siapa meninggal dulu, kalau tak sempat bayar, tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Habis macam mana caranya? Susah, tuan. Macam mana tuan-tuan buat? Contoh, dia pindah, dah pencen, dia pindah buat rumah ke kampung, ke Perak, ke mana ke, kita tak boleh cari.
Nak bayar macam mana? Tiba-tiba kita dengar dia meninggal. Jadi nak bayar pada siapa? Waris. Cari warisnya. Tak jumpa waris. Dah cari, tanya-tanya, tak jumpa. Pinjam pula banyak. 20,000. Saya ada orang cerita dekat saya lah. Ada orang pinjam pada dia 20,000. Buat dia je. Masa nak pinjam janji bukan main. Minta maaf ya, saya sebut ni. Kadang-kadang sensitif juga. Tapi itu kena tahu. Kena faham. Apatah lagi kalau banyak, kena tulis surat perjanjian ataupun wasiat. Letak tepi katil, tepi tilam, bawah bantal. Takdirkan meninggal, isteri atau anak kita boleh tengok. Oh, ayah ada hutang lah. Kalau sikit mungkin dia tak tulis. Macam kawan-kawan kita lah. Dia pinjam 5,000. Kadang-kadang kita percaya kat dia. Dia tak tulis. Tawakal je. Rupanya tak bayar sampai sekarang. Kita cubalah minta. Pasal kita nak buat majlis kahwin anak. 5,000 tu kan. Beli beras, berapa beg dapat. Beli telur, berapa sarang dapat. Beli daging, berapa kilo dapat. Kita kena cari duit lain untuk buat belanja kahwin. Dia buat dia je. Ya, 5,000. Apatah lagi kalau 20,000. Allah Akbar. Jadi kalau kita tak jumpa waris, kita kena ambil duit itu. Duit yang kita hutang dia tu, masukkan pada masjid-masjid, infakkan masjid, niat pahalanya kepada arwah. Pasal dia dah meninggal, waris tak jumpa. Tiba-tiba dah 5 tahun dia datang. Assalamualaikum. Tengok-tengok, muka pun dah lain, rambut dah pun dah lain kan. Macam mana Abang? Boleh ketika aku dah masuk kakak masjid? Tak, tuan-tuan. Tak memadai. Kalau dia reda, okey. Ya ke? Betul? Okey. Alhamdulillah, saya reda lah. Tapi kalau dia jalo, minta, kita kena cari usaha. Barulah selesai. Kalau dia tak reda, jumpalah di akhirat. Bukan boleh kita cakap macam sekarang. Bila jenazah turun je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang dapat hadir, ya, menyempurnakan jenazah, disemandikan, sembahyang, kapal dan sebagainya. Tak cukup. Dan jika Allah yang berhutang, silalah. Oh, cakap kemain sedap. Jumpalah kami, jumpalah anak-anak, jumpa saudara mara. Bila datang minta, itu bapa saya. Mana saya tahu? Mintalah bapa saya. Kau ni pandai ke tak pandai? Kan bapa kau dah meninggal, aku dah minta macam mana? Engkau lah warisnya. Kelapa sawitnya banyak, duriannya banyak, sahamnya ada, keretanya 3-4 biji, jual 1, bayar hutang. Itu caranya. Jangan cakap, itu bapa saya, itu mak saya, main kutu-kutu. Tuan-tuan, sekarang ada lagi main kutu-kutu. Dulu ada perempuan, kita lelaki kurang, kak perempuan selalu. Dia dah dapat, tiba-tiba meninggal. Macam namanya kutu-kutu, bukan kutu. Kalau kutu boleh cari kita. Ini kutu-kutu. Dia dah dapat, orang yang pertama, kedua, ayam je. Dia 10 orang, biasa 10 orang kan. Seorang 1,000 dapat 10,000. Jadi kena jelaskan sampailah orang ke-10 dapat. Siapa? Waris. Kalau tak ada duit ayah, umpamanya si mati tak ada meninggalkan harta anak-anak. Kecuali haji. Haji tak wajib kalau si mati tidak meninggalkan harta. Itu atas bicara anak-anak.
Macam saya dulu, mak meninggal, masa itu murah tuan-tuan, baru 2,500. Kongsi dengan adik-adik, saya ada 6 orang, kongsi seorang 300, 3 kali 6, 24 kan. Jadi share-share, kemudian kita buatkan korbannya, buatkan hajinya, selesai. Sekarang tanya tabung haji 5,000. Rusia hari itu saya tanya 5,000. Dan saya baik syekh saya, Tuan Haji apa ni, Nazam, hari itu saya buatkan Mas Haji apa ni, Mas Haji tu murah sikit. Sekarang 4,500. Pasal ada rosak. Kita orang yang buat haji tu kena bayar visa 1,000 lebih tuan-tuan sekarang. Termasuk dam satu apa tak betul ini, tambang bas, tambang kereta makan minum. Itu sekarang 4,500. Kalau tabang haji 5,000. Kat Kelantan lagi mahal. Kat Kelantan kawan saya kata lagi up. Ini nak cerita. Tapi kalau ayah kita tidak ada harta, kita lah dapat duit itu kumpul-kumpul. Tak mesti tahun itu ayah kita meninggal, 1 tahun ini. Bukan tahun ini mesti buat. Kalau ada duit, cantik. Tapi kalau tak ada, kita boleh beransur-ansur tu kumpul sampai itu haji. Begitu zakat. Kalau duit dia banyak, sampai nisabnya, sampai holnya keluarkan. Barulah boleh kita faraid bagi-bagi. Sini ada belajar faraid ni. Ada kan? Ada lagi? Tanya ustaz tu. 1/6 ke, 1/4 ke, 1/8 ke, semua ada tu. Saya dulu masa belajar tahu, ingatlah. Sekarang dah tak belajar, kelalin. Kena buka kitab balik. Kena buka kitab balik. Baik, kita sambung. Kemudian Allah kata apa? Tadi dia kata, siapa yang berhubung dengan kerabatnya, menyantuni kerabatnya, Allah reda kepada mereka itu. Kemudian yang ini dikata akan diperhitungkan di akhirat kelak. Hablum minan nas. Kalau baik, baiklah kita. Bagilah kita. Kalau sebaliknya, waliyazubillah. Di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk diperhubungkan ialah kerabat yang terdekat. Kaum kerabat yang saya kata tadi. Pertama sekali mak ayah. Kalau atuk nenek ada, mak mentua, pak mentua, kaum, ada isteri, pakcik, makcik, pabane, bibi dan sebagainya. Kemudian mengiratkan antara satu dengan lain. Kadang-kadang kita dengar tuan-tuan, kalau kita tengok berita, mak sendiri pun dibunuh, macam mana? Tak kisahlah, tak ciuman ke, dada ke, apa ke, tapi keluarga sendiri dibunuh macam mana? Abang ipar sendiri dibunuh macam mana? Nenek sendiri dibunuh macam mana? Allah Akbar. Tak terfikir kita tuan-tuan, orang yang normal macam tuan-tuan, tak terfikir nak buat. Tapi mereka-mereka itu sanggup sampai hati. Kadang-kadang kerana kebun, kerana pokok, kerana macam-macam lah. Sampai mencederakan, sampai membunuh dan sebagainya. Macam mana yang dikatakan? Nah, kita menyantuni kaum kerabat yang Allah tuntut sebagai satu kewajipan. Kemudian betapa beratnya kisah ini, sampai berapa banyak firman Allah Ta'ala. Lagi satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardh ulaika humul la'nah wa lahum su'ud dar.
Ar-Ra'du ayat 25. Allah menyatakan, bermaksud orang-orang yang melanggar janji. Tadi kaum kerabat. Orang-orang yang melanggar janji, Tuhan sesudah teguh. Dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk diperhubungkan. Lalu mereka berbuat bencana di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang menerima kutukan. Dan dia sediakan bagi mereka tempat tinggal yang ini Tuhan cakap. Saya tak berapa suka nak sebut perkataan ni. Allah kata disediakan bagi mereka tempat yang cilaka. Kita orang yang beriman tak cantik tuan-tuan. Kalau marah pun jangan cakap cilaka. Tapi Allah sebut wailul lil mutaffifin. Cilakalah bagi neraka wil bagi orang yang menipu, berniaga, mengurangkan sukatan timbangan, sukatan ukuran dan sebagainya. Wailul lil musallin. Cilakalah bagi orang yang sembahyang. Yang sembahyang itu mereka lalai. Lagi apa? Wailul satu lagi. Wailul lihumazatil lumazah. Tengok. Kira-kira mereka yang suka mengumpat, mengata dan sebagainya. Celaka tuan-tuan. Apa maknanya? Dilaknat oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang berjanji dalam surah Al-Mu'minun. Pertama sekali, orang yang mendapat surga Firdaus, orang yang sembahyang, khusyuk. Orang yang menunaikan janji. Orang yang menepati janji. Orang yang menjaga waktu sembahyang. Kan? Ada tak silap saya 10 perkara. Ujungnya mereka itu adalah penghuni syurga Firdaus. Kan kita doa Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Salah satulah. Jangan sampai macam la tarawunnal jahim. Minggu lepas, 2 minggu lepas, imam baca dalam surah kita sembahyang Isya. Ingat kita? Itu waliyazbillah. Tapi kalau yang dikata tadi, Allah rida, Allah tingkatkan kehidupan kita, Allah menjadikan orang yang bahagia, itu yang kita harapkan. Baik, saya lagi sambungkan. Itu tadi dia kata apa? Melanggar janji. Banyak tak? 4 perkara tanda orang munafik. 4 perkara tuan. Pertama, tidak amanah. Bila diamanahkan, khianat. Kedua, bila berjanji, tidak menepati janji. Janji pukul 3, datang pukul 4. Janji tutup bayar hutang bulan depan. Sampai bulan depan, buat tak tahu je. Buat sepandang sebelah mata je. Ketiga, orang yang berbahas lebih-lebih. Tak nak kalah. Dia je betul, walaupun dia salah. Satu lagi apa? Khianat, tak amanah, mungkin janji, kalau berbahas, bergaduh, kemudian cakap, ngapusi, bohong. 4 perkara itu, salah satu daripadanya, tanda-tanda orang munafik. Munafik ni kat mana tempatnya tuan-tuan? Kalau dia tak bertaubat, neraka. Allah Akbar. Baik. Jadi insyaAllah di hijrah kita ni, mahal hijrah yang kita ikuti, hadapi sekarang, kita jalani, jangan ada sifat tersebut. Kita berhijrahlah pada perkara yang lebih baik. Tuan-tuan, alhamdulillah, puan-puan, orang yang salih, orang yang beramal,
orang yang bertakwa, maka kita teruskan pertama sekali paling tidak istiqamah. Contoh, kalau dulu kita kurang di atas masjid, sekarang kita beri azam. Selagi kita sihat, kita datang. Tengok sahabat kita pakai wheelchair, datang. Ini pakai start, tekan. Dulu pakai kunci, sekarang tekan. Oh, apa lagi? Ya, dulu apa tadi? Dulu pakai gear, sekarang tekan, tolak aja. Itu bukan nikmat Tuhan. Ya, itu yang kata nikmat Tuhan yang patut kita gunakan dengan cara yang betul. Bukan hanya untuk kondangan, sinoman, berkelah, pasar, mana lagi. Okey, jangan lupa ke masjid, majlis ilmu dan sebagainya. Betul. Mana semalam Ustaz alias Ismail yang pernah datang sini, yang tuan-tuan minta malam pertama di alam barzah, tapi tak sampai. Tak sampai apa? Ceramahnya tak habis. Al-Barzah tak timbul. Dia dah bawa berkalimah agak panjang. Ingat tak? Saya ingat. Ustaz Ismail alias Ismail, mana kemarin dekat Mati Baru, Surau. Dia cakap macam tu lah. Tanya, dia kata, kita dah bermula daripada Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Kita dekatkan diri kita kepada masjid istiqamah. Itu namakan hari ini lebih baik daripada yang semalam. Tahun ini lebih baik tahun lepas. Apa kata Sayyidina Ali? Karamallahu wajhah, supaya hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau sama je, rugi. Kalau lebih teruk daripada semalam, tadi celaka. Takut tuan. Celaka tu artinya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya? Jadi kita jagalah diri kita untuk istiqamah dalam kita melakukan ibadah, apatah lagi dalam bulan bermula bulan satu dalam bulan hijrah, iaitu Ma'al hijrah. Baik. Ayat Al-Quran satu lagi. Banyak tuan-tuan. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Ini ada perkataan laknat. Tadi perkataan celaka, kan? Allah kata, adakah kemungkinan jika kamu berkuasa bahawa kamu akan membuat bencana di atas muka bumi ini? Ingatkan kita, kalau kita ada kuasa, kita berjanji nak tunai ke tidak? Itu akan dipertanggungjawabkan tuan-tuan di akhirat. Ya, akan membuat bencana ke atas muka bumi dan kamu akan memutuskan pertalian keluarga dengan kamu. Kadang-kadang apa maaf, berkuasa sikit dah lupa kawan dah. Berkuasa sikit dah jarang pergi masjid. Berkuasa sikit dah dengan keluarga dah renggang. Dulu boleh tiap minggu balik jumpa mak, jumpa ayah. Tapi bila dah berkuasa, asyik busy je, asyik bersuarat je. Macam waliyazubillah. Ya. Kemudian dikatakan mereka itulah orang-orang yang menerima kutukan Allah. Laknat itu artinya kutukan, dikutuk. Kalau kat dunia ni orang kutuk kita macam mana? Udahlah, cakap tak terus bikin nyanyi. Lepas tu dia cerita pula kawan, kau janganlah kawan dengan dia, tak menepati janji, cakap mulut manis seperti menanam
tebu di bibir mulut, tapi haprak. Semua keluar. Pasal dah marah. Dulu best friend, kawan baik. Belanja makan, belanja minum. Tapi bila dah macam tu, dilaknat. Apatah lagi, Allah yang melaknatnya. Maka ditulikan pendengarannya. Orang yang tadi, yang saya cakap tadi, telinga ditulikan. Ya, mereka, pendengaran mereka. Dan dibutakannya pandangan mereka itu. Walaupun dia tak peka, tuli itu peka. Borak okey je. Tapi ada ketika masa Allah tulikan. Saya bagi contoh. Kalau orang yang tiada masalah, orang yang tiada sakit, orang yang tiada uzur, orang yang tak sibuk, dia lalu masjid, tengah azan, apa dia buat? Orang yang tak ditulikan oleh Allah. Tuan-tuan semua ada telinga, tak tuli. Alhamdulillah. Orang yang tak tuli, dia lalu depan masjid, tengah azan, Bilal. Apa dia buat? Dia singgah, tuan-tuan. Ataupun lagi 2-3 minit, dia lalu, subhanallah, walhamdulillah, kata Bilal. Dia singgah. Itu orang yang tak tuli. Tuli pada hakikat, hakiki. Zahir betul, dengar. Tapi dia tengok dia. Ini yang kedua, dibutakan oleh Allah Ta'ala. Tapi di akhirat, celik. Di akhirat, telinga bercakap, hanya mulut dikunci. Yang tuan-tuan baca selalu dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadun bima kanu sak. Telinga, mata, kaki, tangan, only lisan. Lisan stop. Nak lagi mana, tuan-tuan? Nak lagi mana? Tak ada tempat. Tidak ada rahsia. Tak ada yang terlindung. Tak ada yang kita elak. Di dunia boleh. Kita ada peguam. Ada lawyer. Peguam yang best. Yang mahal. Kadang-kadang menang. Lawyer ni pun satu hal juga. Tuan-tuan. Saya ingat pensyarah saya. Ishak Rajab. Yang dekat UKM. Pertama sekali, hakim, peguam atau lawyer, saksi. Tiga-tiga tu, kalau tidak amanah, sebelah kaki di syurga, sebelah kaki di neraka. Sebab kadang-kadang, orang takut nak jadi peguam. Pasal apa? Kadang-kadang dia boleh membetulkan orang yang salah. Saya ingat satu kes, satu pegawai pangkat datuk, anak dia memang sahih, membunuh. Dipenjarakan bertahun-tahun, 2-3 tahun. Baju yang warna biru pun dah jadi kelabu. Jadi bila hakim tanya, mana baju kelabu? Mana baju warna biru? Tak ada, dah kelabu. Kemudian ada satu, dia jawab lagi apa yang hakim tanya. Jadi tak berselari dengan apa yang dia kata, dengan apa yang dia buat. Buang kes, selamat anak datuk tu. Tapi macam mana rasa mak bapak? Tuan-tuan, puan-puan, kalau ada keluarga kita yang kena, tapi yang membunuh tu lepas. Kerana dia dapat peguam yang hebat, yang pandai berbohong, yang pandai temerang, yang pandai cakap pusing-pusing. Tu, ya, di akhirat, di dunia kau lepas, kau tunggu di akhirat. Kat dunia, sekarang kadang-kadang penjara, bayar denda. Kalau Islam, bayar diat. Itu sebab dalam Islam, bila ada satu kes jenayah, kena bicara cepat.
Tak boleh tangguh sampai 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Macam saya Sadiq. Sampai 6 tahun. Tak selesai. Tapi kadang-kadang ada pula yang lepas kenang je. Tuan-tuan bayangkan. Senang je lepas. Subhanallah. Saya fikir dunia Allah Akbar. Baik. Jadi Allah sebut dilaknat mereka itu yang mengingkari perkara-perkara yang disebutkan di atas. Ya. Terutama yang memutuskan silaturahmi, persaudaraan, hubungan. Dalam hadis yang lain, para ulama juga sebut 40 hari ibadah tidak diterima kalau kita memutuskan silaturahmi. Jadi tuan-tuan, hari ulang alik datang masjid, tapi bergaduh dengan orang, tak tempat minta maaf dengan mak bapak, bergaduh, tiba-tiba meninggal. Kadang-kadang kita dengar, kita nampak orang yang hidup datang jumpa jenazah, minta maaf ya, saya silap. Boleh maaf? Boleh maaf? Allah tak maafkan. Berdosa dengan Allah. Inna Allah ghafurur rahim. Allah pengampun, penyayang. Ada kata pada manusia maaf? Tak ada. Dengan manusia masa hidup boleh minta maaf. Tapi malulah pula. Malulah itu ini kan. Masa buat tak malu. Mana fitnah, masa fitnah tak malu. Masa mengata tak malu. Sedap aja membawang. Sekarang membawang kan. Mengunyit, membawang, menyerai. Jadi bila seseorang meninggal, sama ada kita meninggal ataupun sepulang itu meninggal, tak sempat minta maaf, kena tunggu di akhirat kelak. Itu dia berikan hablum minan nas. Itu yang kita takut tu. Jadi kita bersihkan diri kita sebelum Allah jemput kita. Dengan Allah janji mudah. Walaupun seperti buih di lautan, dosa seseorang, dengan Allah maafkan insya-Allah. Dengan sebab kita bertaubat, dengan sebab kita bersalaman, dengan sebab kita berwuduk dengan sempurna. Tapi dosa besar kena minta maaf, taubat sungguh-sungguh. Kecuali syirik. Itu tahu deh. Lain kau buatlah dosa. Ya. Yang saya cerita pasal cakap itu lah, yang bunuh 99 orang tu. Dosa tak? Dosa. Kat sini kita bunuh seorang pun, kalau sabit hukum bunuh, paling tidak 20 tahun penjara. Ya. Kadang kena sebat 5 rotan. Tapi seksa akhirat macam mana? Dan yang akhirnya dia kata apa? Jelaslah kini orang yang memutuskan pertaliannya, iaitu silaturahmi dengan kaum kerabat itu, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Atas tadi rugi. Kemudian menurut nas di dalam Al-Quran, berkata Sayyidina Ali bin Al-Husain radhiyallahu an ketika menyampaikan wasiatnya kepada setengah-setengah anaknya, antara anak Sayyidina Ali, awas kamu dari bersahabat dengan orang-orang yang memutuskan pertalian kaum kerabat. Dia ingat anak dia, jangan kamu bersahabat, awas dia kata, dengan orang-orang yang memutuskan perhubungan. Jangan berkawan dengan mereka. Ya. Dan juga pertalian kaum kerabat. Kerana aku mendapati mereka dikutuk oleh Allah Ta'ala pada 3 tempat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sebut 3 tempat di antara perkara-perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang memutuskan silaturahmi. Yang saya sebut tadi,
tidak diterima ibadah selama 40 hari. Kalau dia bertaubat, on balik. Kemudian di akhirat, dia kena cari orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Ketiga, kalau tak taubat, tempatnya ialah neraka. Baik, minggu depan kita tengok apa yang Allah kata 3 tempat dalam Al-Quran dinyatakan kepada mereka yang memutuskan silaturahmi, insyaAllah. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah pada minggu depan, 2 minggu dari sekarang, panjang umur, kita jumpa lagi, kita jelaskan tentang 3 perkara tersebut. Pasal umur ni tak tentu tuan-tuan. Minggu lepas, hari Ahad, sahabat saya di Jejarum, dia ahli jatuh kuasa Surau Sejahtera, Tambang Sejahtera, meninggal. Umur baru 40 lebih, 41 ke 42. Kebetulan hari Rabu saya kuliah di sana. Saya ceritalah tentang ni kehidupan kita. Ma'al hijrah. Dia duduk, yelah AJK kan, dia gaji datang, duduk, badan aku semangat. Macam tuan ni, dia pegang. Rupanya accident dekat Putrajaya. Anak dia, isteri dia patah tangan, dia meninggal. Itu saya cakap tu. Yang tuan-tuan cakap tadi, umur kita makin pendek, makin cenda. Wallahualam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tahniah dan salah silap saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا من العافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ورب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.